wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam Ramadan buat semua yang hadir pada hari ini serta pelayar Facebook Jabatan Penerangan Negeri Pahang. Hari ini 16 Ramadan 1447 Hijrah. Alhamdulillah, kita masih berpeluang untuk menikmati fasa kedua bagi bulan yang penuh dengan keberkatan ini. Mudah-mudahan kita semua direzekikan untuk berada di fasa ketiga pula selepas ini. Untuk makluman anda semua, pada sesi ceramah kita hari ini, kita slotkan bersama program Influencer Japan Pahang. Anda semua bersama saya, Muhammad Zahir Zamir Majid, semestinya daripada Jabatan Penerangan Negeri Pahang selaku perantara pada hari ini. Sebagai makluman anda semua, Influencer Japan merupakan program signature Jabatan Penerangan Malaysia yang membincangkan mengenai isu-isu semasa secara atas talian melalui platform media sosial, semestinya di platform Facebook. Jadi mohon kepada anda semua untuk jemput like and share. Juga kepada rakan yang berada secara fizikal, di sini boleh juga kongsikan link kepada rakan-rakan yang tidak dapat hadir agar dapat turut serta di majlis yang penuh barakah ini. Sehubungan dengan itu, saya perkenalkan sekali lagi panel kita pada hari ini, individu yang sangat tepat untuk berbicara mengenai topik yang diberikan. Jadi kita tampilkan kepada anda semua yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Zuramli bin Muhammad Razali, pendakwah dan personaliti TV dan juga radio, mempunyai diri berasal dari Kuala Tembeling, Jerantut, Pahang yang indah makmur. Mempunyai diri juga merupakan pengasas Nobel Malaysia. Assalamualaikum. Apa khabar Ustaz hari ini? Okey. Terima kasih atas kesediaan untuk bersama-sama dengan kami warga Wisma Rastan Kuantan pada hari ini. Madrasah Ramadan, ibadah atau tradisi, sebaris ayat amat biasa dan seringkali kita dengar. Namun demikian, pada pagi ini sedikit berbeza. Kita bakal mendengar kupasan yang lebih mendalam berhubung tajuk ini. Jadi untuk itu dipersilakan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Zuramli, dipersilakan. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin untuk mulakan majlis ini bagi pihak saya dengan memohon perlindungan dengan Allah daripada segala tipu daya syaitan, melindungi saya daripada apa yang saya fikir, apa yang dalam hati saya, dan apatah lagi apa yang saya sampaikan, apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, apatah lagi apa yang kami faham. Ya Allah, jauhkanlah daripada segala tipu daya syaitan. Kalimatnya adalah a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Rakan sahabat yang mulia di sini pastinya datang bukan untuk kebaikan, kan? Tuan-tuan bukan datang untuk kebaikan, kan? Ya? Bukan kebaikan, kan? Macam mana boleh confuse ni? Saya yakin hadirin yang mulia, hadirat yang mulia yang hadir majlis ini bukan menginginkan kebaikan, tetapi menginginkan kebaikan yang melimpah ruah. Betul ke? Kalau begitu, Masya Allah, Allah berikan di tangan kita satu anak kunci yang namanya kalimat Bismillahirrahmanirrahim, yang menjadi pembuka kepada kebaikan yang melimpah-limpah ruah, agar Allah turunkan dalam bilik ini setiap individu, termasuk mungkin ada yang online ya, rakan-rakan yang online, semuanya Masya Allah mendapat kebaikan yang melimpah ruah. Semua yang dikasihi sekalian, saya mau izin juga pada mukadimah ini untuk saya melepaskan sesuatu yang paling positif dari hati,
Dan tidak ada yang lebih positif yang dilepaskan melainkan pujian. Orang negatif tak boleh puji orang. Maka sebab itu Allah mengajarkan kita cara muji Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni tuan-tuan, kalau saya nak ajak kita sebut sama-sama, boleh ke? Allah baik, sungguh tempat lain tak boleh tuan-tuan. Cuma saya nak minta sangat ya, sebab ada satu rahsia kalimat ya, sebab kalau kita memang nakkan kebaikan yang banyak, syarat nombor satu ataupun prasyarat ialah kita kena bagi dulu. Maka Allah ajar kita bagi pujian, maka akan datang kepada kita penghargaan pujian daripada alam ini. Kita sebut cara paling baik ya. Caranya adalah semua yang dikasih sekalian, kita sebut dalam keadaan beri senyuman paling manis. Sebab bila puji, kita tak boleh puji orang kalau muka kita masam. Itu tak real. Ya. Baik. Boleh ke tuan-tuan kita puji Allah dalam keadaan wajah paling manis? Boleh ke? Sebab saya masih tak nampak manis tu lagi. Maksudnya tu yang saya tanya kan. Saya tak nampak bahagian belakang yang mungkin bersusun sikit tu. Boleh ke? Macam mana? Handsome saya tak nafikan, tapi manis tu ada sedikit keraguan. Sebab ada yang macam kontrol macho ya, kontrol ayu. Baik, semua yang saya kasih sekalian, sama-sama kita sebut. Boleh ya? Baik, alhamdulillahi rabbil alamin. Masya-Allah. Lepas ni tuan-tuan, ni untuk diri saya, setiap kali kita memuji Allah, maka pastikan ekspresi wajah kita selari dengan ucapan kita. Sebab pujian positif sangat, dia mesti keluar daripada wajah yang benar-benar melambangkan pujian itu dengan beri senyuman yang paling manis. Terima kasih semua. Dan sempurnalah insya-Allah muqaddimah kita pada pagi hari ini apabila kita mengucapkan salatan wa salaman daimain mutalazimain ila habibina nabiyyina syafi'ina maulana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udad bin Tirah bin Muqawwim bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim bin Tarih bin Nahur bin Sarukh bin Raghu bin Falik bin Aibar bin Shalih bin Irfakhshad bin Sam bin Nuh bin Matusalah bin Akhnukh bin Yad bin Mahlail bin Qinan bin Yanis bin Sith bin Adam alaihi salam, salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala habibina insyaAllah. Alhamdulillah kita sama-sama dapat memukaddimahkan bicara. Bismillah. Macam tu ya. Nak kena salam balik ke? Okey ya. Cuma tak berapa clear tadi. Ke langsung tak dengar orang belakang? Oh, just humming. Oh, okey. Masya-Allah. Macam mana? Masya-Allah. Pandainya orang Kuantan ambil hati orang Jerantut. Masya-Allah. Baik, amma ba'd. Terima kasih tuan pengerusi majlis. Masya-Allah tersusun bahasanya, ya Allah ya. Ni mesti bukan orang Jerantut ya. Sebab kalau orang Jerantut dia main cakap je, dia tak ada tersusun begitu. Dan izinkan saya sebab dalam kitab Riyadhus Salihin ada satu bab tauqir. Kita semua tahu kitab Imam Nawawi yang besar namanya Riyadhus Salihin, sehingga dikatakan kitab ini kedua terbanyak dicetak setelah Al-Quran dalam dunia Islam. Dalam
himpunan hadis-hadis yang dihimpunkan oleh Imamun Nawawi. Imamun Nawawi, tu saudara lah tu kalau manggil begitu tu. Imamun Nawawi ditulis kitab Riyadhus Salihin dan salah satu bab namanya babut tauqir wat tafkhir. Dalam bab ini dia mengajar salah satu daripada adab susila orang Islam adalah menghormati orang yang mulia di kalangan kita. Maka izinkan saya memberikan penghormatan, kemuliaan kepada yang saya hormati, Encik Saiful Bakhtiar bin Haji Ibrahim, pengarah Cawangan Negeri. Saya dengan Encik Bakhtiar ni panjang juga jodoh kita kan? Kita jumpa di masjid Antiam Putra dan hari ini berjumpa di lubuknya. Ya, dulu di masjidnya, ni di lubuknya, masya-Allah. Saya dengan Encik Bakhtiar ada dua persamaan dari sudut nama. Ya. Persamaannya adalah pada kalimah saya zu dalam bahasa Arab yang bermaksud empunya. Encik Bakhtiar yar dalam bahasa Parsi bermaksud yang empunya. Jadi kalau convert ke bahasa Arab, Cik Bakhtiar namanya Dzurrabih. Tapi sebab ialah orang Parsi kan, dan sebab tu agak tak keruan dalam keadaan sekarang ni, masya-Allah ya, memanas suasana di sana kan. Jadi orang Parsi yang datang duduk kat sini, sebab Bakhtiar adalah kalimat daripada bahasa Parsi yang bermaksud yang empunya kemegahan, keuntungan, kebahagiaan, masya-Allah ya. Jadi zu tu sama dengan saya, cuma dalam bahasa Arab dia, dalam bahasa Parsi dia yar. Ya alif ra tu, yar tu adalah empunya. Jadi dengan sebab itulah agaknya berjumpa lagi kami, alhamdulillah ya. Baik, seterusnya yang berusaha Puan Yushaida binti Muhammad Yusof. Mana Puan Yushaida? Masya-Allah Puan Yushaida ya. Tak sempat saya nak cek macam mana kalimat, mungkin daripada Jepun ke daripada mana. Ya. Dan tadi sebut alhamdulillah abangnya adalah merupakan saya senior kepada abangnya. Jadi boleh bayanglah saya senior berapa kali kan. Pada Puan Yushaida, pengurus fasiliti bangunan gunasama Persekutuan Kuantan. Yang berbahagia Tuan Haji Okey, Tuan Haji Rusdi bin Abdul Rahim, Ketua Perancangan Perniagaan Bank Islam Wilayah Pahang, Selangor dan Terengganu. Rakan strategik saya difahamkan tadi. Ketua-ketua jabatan yang bersama. Seterusnya lah saya kira semua sahabat-sahabat, warga, kita panggil warga apa ni? Warga Wisma, ya, warga Wisma Persekutuan Kuantan yang mendedikasikan masa, tenaga, komitmen, fokus pada saat ini bersama-sama dalam majlis ilmu kita pada pagi hari ini. Pertama sekali Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Orang tu, kata Nabi, andai dia tak pandai terima kasih pada manusia, dia sebenarnya tak pandai syukur pada Allah. Maka saya, setelah saya memulakan mukadimah alu-aluan, maka saya ingin menyebutkan dan menyatakan terima kasih saya kepada pihak penganjur program, ya, tuan-tuan, kerana memberikan kepercayaan kepada saya, seorang hamba Allah yang sangat fakir dan daif ini, sehingga dengan peluang ini dapatlah saya bersama dengan insan-insan yang pada pandangan saya mulia, yang dimuliakan oleh Allah dengan hadirnya kita dalam majlis ilmu yang Allah sediakan sebagai majlis zikrullah. Dan hanya Allah saya harap membalas budi baik pihak penganjur, terutama tentulah bos kita, dan juga tuan-tuan yang bersama dalam majlis ini. Terima kasih tuan-tuan. Sama rupanya ya. Sebab kaum kalau di belah Tembeling tu, kalau orang cakap terima kasih, dia jawab tu sama-sama. Tapi saya tak tahu kalau di Kuantan ni memang lain. Terima kasih semua. Sama kita, alhamdulillah. Baik, insya-Allah kita akan berbincang, ya, kita akan berbincang, dan sebab itulah perbincangan ni pada hari Jumaat. Kenapa pada hari Jumaat? Sebab tentulah tak lama, sebab takkanlah berbincang sampai pukul 2, tak kena tangkap kita dengan Majlis Agama Islam Negeri, sebab rupanya ada yang tak sembahyang Jumaat.
Jadi sebab itu tentu masa ni tak panjang, ya, masa ni tak panjang. Namun wahai Allah, dalam tak panjangnya masa kami, janganlah pendekkan ilmu pada kami. Apatah lagi ya Allah, jangan sedikitkan kepada kami faham kami terhadap apa yang nak dibincangkan. Dan saya lihat pihak penganjur begitu teliti dalam memilih tajuk. Tadi bos kita Encik Saiful dah sebutkan beberapa tajuk sebelum ini, dan insya-Allah tajuk yang bakal saya bincangkan adalah tentang Ramadan itu sendiri, sama ada dia adalah al-ibadah am al-adah, ya. Adakah dia adalah merupakan ibadah ataupun merupakan tradisi semata-mata. Itu tajuknya tuan-tuan. Tuan-tuan okey ke tajuk ni? Kalau tuan-tuan tak okey, saya boleh cakap dengan bos insya-Allah, ya, kita tukar tajuk lain. Tuan-tuan okey tak tajuk ni? Maknanya memang kita rasa nak tahu sesuatu tentang tajuk ni insya-Allah. Baik. Semua yang dikasih sekalian, boleh tak kalau macam saya ni suka kalau, sebab saya dapat rasa bila Nabi kata fa inna lillahi ta'ala sayyaratin minal malaikati yatlubuna hilakadz dzikr. Kata Nabi, Allah ada malaikat yang Allah hantar pada orang yang duduk dalam majlis zikir. Maka saya tuan-tuan yang mulia, saya rasa rugi sangat majlis ini kalau bukan sekadar hanya beri ilmu, tetapi kalau kita tak baca doa yang malaikat tersebut mengaminkan untuk kita. Dan malaikat ni tuan-tuan, sebab tentera Allah terlalu banyak dan Allah tak perlu recycle tenteranya. Maknanya Allah cipta daripada tiada kepada satu ada malaikat, yang malaikat ni khusus untuk majlis ini sahaja. Dan bila habis, Allah terus panggil ke Baitul Ma'mur dan tawaf di sana dan tak pernah keluar lagi. So begitu banyak, dan malaikat ini fresh untuk doakan kita. Jadi saya rasa rugi kalau kita tak baca doa yang diaminkan oleh kita dan amin oleh para malaikat. Boleh tuan-tuan? Boleh. Masya Allah, baik sungguh tuan-tuan. Belah lain tak boleh tuan-tuan, ya. Dia kata kalau majlis pengajian je lah, buat benda bebankan kami dengan baca doa pula. Apatah lagi tadi kan dah baca doa. Kan? Baik tuan-tuan, Ustaz, boleh ke saya nak minta izin? Sebab yang lain nampak macam okey, tapi Ustaz macam tersinggung, macam tadi yang doa ana baca tak makbul ke? Jadi ana minta izin dulu Ustaz. Bukan, memang okey, cuma kami nak tambah. Boleh ke? Baik tuan-tuan, saya dah minta izin pada, boleh ke tuan-tuan? Beza kan tuan-tuan, bila saya tadi tak minta izin, tuan-tuan cakap perlahan sebab menjaga hati sahabat sendiri. Ini pasukan kita kuat kalau macam tu. Maknanya team building kita, team spirit kita kuat. Sampai benda kecil macam tu pun menjawab dalam keadaan perlahan. Boleh, tapi dia memperhati Ustaz, ya? Ustaz Mi. Dia memperhati Ustaz Mi. Ustaz Mi tengok macam tersinggung nampaknya. Tetapi bila saya minta izin, jawapannya boleh tak boleh tuan-tuan? Nampak kan berbeza. Maknanya aura ukhuwah tu ada. Alhamdulillah. Baik, jom tanpa tangguh kita baca doa ni sama-sama insya-Allah. Saya nak baca doa ni insya-Allah pendek saja, tetapi doa ni saya petik dalam Sahih Muslim. Ada satu bab, namanya bab adalah bab kelebihan Julaibib. Bab kelebihan Julaibib. Ada satu bab. Saya tak nak cerita, tapi saya nak ambil doa dia saja, yang Nabi doakan kepada wanita yang kemudian bakal menjadi isteri kepada Julaibib, yang kemudian orang membuat penelitian apa berlaku pada dia setelah didoakan oleh Nabi. Julaibib kemudiannya syahid. Tetapi wanita ini, dia ketika wabak datang memukul dan menghentam Madinah, dia terjaga. Ketika musim yang begitu sakit, dia terjaga. Kekayaannya melimpah. Dan orang faham rupanya dengan sebab doa Nabi pada dia, dan doa itulah yang kita petik, kita bawa dalam majlis kita pada hari ini. Kita harap kita baca dan kita harap malaikat mengaminkan. Jumaat, Ramadan, apatah lagi semua yang dikasih sekalian, ini peluang untuk kita baca sepenuhnya. Dengan harapan, terlebih dahulu ya Allah, kami minta dengan berkat doa yang disebut oleh Nabi tersebut, maka kami sebut pada pagi hari ini, semoga ya Allah kami semua dijauhkan daripada bala, bencana, malapetaka, kemalangan, wabak, ain, hasad,
Apa saja tak baik, ya Allah, jauhkan kami, wahai Allah. Dan kita minta Allah berikan peruntukan, kekayaan, kemakmuran, kebahagiaan, kelapangan, keampunan, perhatian, rahmat, berkat kepada kita semua. Boleh insya-Allah? Baik, kalau macam tu jom kita baca dengan penuh harap, ya, dengan penuh harap. Dan termasuk juga tuan-tuan, ya, rezeki, ya Allah, hutang-hutang kami dengan berkat doa ini langsaikanlah, ya Allah. Ya, sebab paling takut kita ni adalah hutang. Sebab hutang andaikan pun syahid, Allah takkan masukkan dia ke syurga sehingga hutangnya langsai. Sebab tu kita pulang pada Allah, memang tak ada hutang dengan Allah, tak ada hutang dengan manusia. Dan doa ini termasuk, ya Allah, belenggu hutang, lepaskanlah, ya Allah. Baik, jom kita pohon benar-benar pada Allah doa ini dengan penuh harap. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kenapa macam separuh je yang baca, ya? Macam mana? Bukan. Saya tak tukarkan kepada kami. Kalau tuan-tuan memang bermurah hati, tak apalah, kami doakan yang baca tu, maknanya tuan-tuan tak dapat tu. Ya. Jadi boleh tak baca sama-sama? Boleh. Orang lebih. Boleh ke? Boleh. Orang jangan tanya, boleh, ya? Boleh. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma subba alaina al-khaira sabban sabba wala taj'al aishana kaddan kadda. Sekali lagi, pendek je. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma subba alaina al-khaira sabban sabba wala taj'al aishana kaddan kadda. Mungkin kita melayukan dia, ya. Wahai Allah, kami bermohon, limpahkanlah kepada kami kebaikan, limpahan yang sebanyak-banyaknya. Wahai Allah, kami mohon dijauhkan, dilindungkan kami daripada kesusahan yang bertimpa-timpa. Amin ya rabbal alamin. Baik, semua yang dikasihi sekalian, sekarang saya dah mula nak masuk pada perbincangan. Oleh kerana bilik ini adalah bilik mesyuarat, bentuknya adalah round table, jadi saya tak rasa selesa kalau nak berceramah. Jadi dia lebih kepada sebuah muzakarah. Dia jadi macam tu, tuan-tuan. Dia bukan ceramah tetapi muzakarah. Boleh ke kalau kita macam anggap ni sebagai muzakarah? Macam mana? Boleh ke? Boleh, okey. Maksudnya kita akan saling saya hantar gambar ni ke orang kampung. Dia kata, ni orang kampung. Koma bukan biasa sangat bilik-bilik sekadar bilik mesyuarat belah raya tu, dia tak adalah secanggih ni. Dia boleh khabar begini, tengok, ya. Dia boleh khabar begini, cuba bayang, ya. Orang kampung saya tak tahulah nak khabar kau dia. Dia kata, "Ui, serupa nak menyelesaikan masalah Israel dengan Iran." Lah, saya kata, bukan, Wisma Pahang je. Ya Allah. Begitulah orang belah koma ni kadang-kadang, ya. Allahu Rabbi. Jadi tuan-tuan, bentuknya perbincangan. Perbincangan. Boleh ke? Boleh. Baik, alhamdulillah. Baik, semua yang dikasihi, pertama sekali kita cuba meniti pada tajuk. Meniti pada tajuk, ya. Saya jelas ke suara saya ni, ya? Depan ni saya tak risau, tapi yang belakang, sahabat saya di belakang, jelas ke? Terima kasih. Oh, baik sungguh. Gitu orang Kuantan rupanya, ya. Belah kamu dia jelas-jelas je dia tanya jawab satu, tapi di Kuantan tanya satu jawab tiga.
Macam Nabi Musa bercakap dengan Tuhan. Tanya satu je, apa di tangan engkau? Patut jawab tongkat. Dia jawab lagi, tongkat yang dengannya aku boleh menghalau binatang ternakan aku, urusan kerja dan beberapa perkara yang lain. Termasuk dan lain-lain, tuan-tuan. Maknanya akhlak Nabi Musa sungguh orang belakang tu, masya-Allah. Allah Rabbi, patutlah rupanya. Sebab apa? Sebab belah situ aura-aura Sultan kita, MB kita ada ya. Sebab tu belah sana mana diam, pana, tak bercakap langsung ya. Sebab tak ada gambar mana langsung, putih je, bersih je ya. Sebab tu tak merespon, tak menjawab. Baik, semua yang dikasihkan, jom kita meniti pada tajuk kita ya. Tajuk kita adalah puasa ataupun Ramadan kan? Madrasah Ramadan, adakah dia ibadah ataupun dia adalah tradisi ya? Mungkin kalau kita kata hal huwa, adakah dia itu, ataupun al-hiya, adakah dia itu, adakah yang kita katakan madrasah ini dia adalah ibadah ataupun al-adah, ataupun kita kata tradisi. Walaupun di hujung dia nanti, apabila kita faham mendalam, dia akan menjadi sesuatu yang ajaib. Apa yang ajaib? Saya suka dalam buku yang ditulis oleh Stephen R. Covey, dia tulis The 7 Habits Highly Effective People. Dalam tu dia tuliskan salah satu daripada kata-kata tema pada setiap bab dia. Salah satunya dia kata, dia memetik perkataan orang Sufi. Maknanya dia orang Amerika tetapi dia ambil kata-kata Sufi. Apa dia kata? Dia kata, dan saya lihat balik kata-kata Sufi tersebut berbunyi al-hikmatu fi wa wala'au. Guna tadi? Dengar au je. Oh, masya-Allah. Al-hikmatu fi waw wala au. Hikmah ini sentiasa dia bersama dengan dan, bukan dengan atau. Dia sebab di hikmah jadi macam kena download sikit lah. Macam kalau 5G dia okey cepat sikit, tapi kalau 3G tuan-tuan dia lama download. Jadi hikmah ni tuan-tuan, dia ada pada dan, bukan pada atau. Tetapi dengan syarat, bila kita faham tajuk ini ya, adakah madrasah Ramadan ini ya, dia akan pergi, adakah dia ibadah ataupun dia adalah adah. Tetapi apabila kita mendalam perbincangan, dia akan pergi bahawa madrasah Ramadan dia adalah sebuah ibadah yang telah menjadi adah dalam darah daging kita. So dia sangat positif. Bermula daripada kefahaman, tetapi kita berada pada level kefahaman, beza di antara ibadah dan adah ataupun tradisi. Begitu tuan-tuan dia punya polemik yang sedang kita bincangkan ya, tak seteruk rudal yang dihantar ke Tel Aviv. Tak seteruk itu tuan-tuan. Sederhana je perbincangan dia. Baik, semua yang saya hormati, saya Encik Saiful baru ni di satu syarikat di KL, dia bagi tajuk lebih kurang macam ni. Saya kata masya-Allah, orang kata ya, brilliant people think alike. Orang cerdik ni difikir lebih kurang. Macam tu kan kata orang lah. Kalau sini saya tajuknya adalah Madrasah Ramadan, ada ibadah ataupun tradisi. Yang tempat tu saya kemarin saja, betul tak? Kemarin saja tajuk dia adalah Madrasah Ramadan ta'abbudi atau ta'aqquli. Jadi bila saya tengok dia punya apa? Kategori tajuk tu sama. So sama. Yang macam tadi dia masuk ke dalam. Adakah ini Ramadan terakhir? Itu dia pergi masuk pada part lain pula, kategori lain. Baik, jadi semua yang dikasih sekalian, oleh kerana itu tajuknya, maka marilah kita cuba mencerakin tajuk-tajuknya supaya insya-Allah kita faham. Tetapi akhir sekali insya-Allah setiap ilmu dia akan pergi
kefahaman, setiap ilmu dia akan pergi kepada pengamalan yang kita bawa pulang dalam kehidupan kita semua, insya-Allah. Baik, semua yang dikasih sekalian, bila sebut tradisi, so saya go tradisi dulu ya. Bila sebut tradisi atau dalam bahasa Arab disebut sebagai adah ataupun dalam bahasa yang lebih kasarnya disebut sebagai taklid. Ya, taklid. Maknanya adakah kamu puasa secara adat? Adakah kamu puasa secara tradisi ataupun kamu berpuasa secara taklid? Maksudnya kamu ikut je, ya, sebab adat bermaksud pengulangan yang berulang-ulang kali. Ya, pengulangan yang berulang-ulang kali. Taklid bermaksud sesuatu pengulangan yang dilakukan tanpa dia faham tetapi dia buat. Dan tradisi mungkin gabung dua benda ni, ya. Namun, macam saya kata nanti bila kita sampai hikmah, dia akan jadi berbeza dia punya kefahaman dia. Kita pergi pada level perbincangan kita dahulu. Semua yang dikasih lihat, saya tak nak cerita saya tak nak cerita tentang puasa tradisi. Sebab puasa tradisi, puasa adat, puasa tradisi, adat, apa tadi? Taklid, dia tak ada apa-apa. Dia memang orang buat, dia buat. Orang tak makan, dia tak makan. Orang makan, dia makan. Tanya dia, kenapa kita tak makan? Dia tak ada jawapan. Ya, kenapa kita bersahur? Dia juga tak ada jawapan. Kenapa berbuka? Dia tak ada jawapan. Dan jawapannya adalah pada praktik dia. Praktik dia adalah orang buat, saya buat kerana orang buat. Andai di sini tak ada orang buat, dia tak buat. Dia tak buat. Ya? Dia tak buat. Baik. Kalau macam tu saya nak letak tepi dululah supaya nanti kita tengok ukuran kita sejauh mana kita dapat berbincang memahami yang dikatakan ibadah madrasah Ramadan itu. Begitu tuan-tuan. Memahami, sebab yang menjadikan kita berbeza adalah pada faham. Bukan pada amal. Sebab orang yang dia tidak tahu tetapi beramal, amalnya tetap nampak. Nampak dia lapar, nampak dia tak makan, nampak dia letih. Sama juga dengan orang yang faham. Tetapi berbeza antara keduanya adalah yang ni tak faham tapi buat, yang ni faham buat. Baik, semua yang dikasih lihat, saya nak baca dahulu dalam kitab Matan Zubat Ibn Ruslan. Macam saya cakap laju sangat ke apa ke? Tak, saya bila semua diam tu saya mula risau dah ya. Oh, khusyuk. Oh gitu gayanya. Oh ya Allah. Jadi semua yang dikasih lihat, sebab saya tengok bila saya tengok, sebab kita ni bercakap duduk depan kan tuan, bila kita tengok perhati orang walaupun balik-balik skrin tu kan. Jadi saya cuba untuk eye contact dengan semua orang sebab saya meraihkan semua orang. Sebab pada saya ya, datang daripada jauh, bertolak sebelum subuh sampai ke sini, saya rasa rugi sangat orang yang Allah panggil dalam majlis ini tetapi Allah tak bagi dia ilmu dengan sebab kelemahan saya menyampaikan. Saya rasa saya paling rugi sekali. Tuan-tuan bagi komitmen, bagi masa berharga, bagi tenaga tetapi pulang tak dapat apa. Saya rasa saya sebagai individu rasa sangat rugi. Sebab tu saya cuba berinteraksi, buat eye contact dengan tuan-tuan. Dan sebab itulah saya suka kalau mendengar, kalau sekiranya sesuatu tu macam difahami, saya suka bila nampak macam tu, okey. Ataupun mungkinlah sebarang reaksi daripada saya dan saya rasa mula ngilu kalau tidak ada reaksi. Ya, orang dengan skrin komputer sama je, tegak daripada tadi, masya-Allah. Benda ada skrin tu? Oh tak ada, memang off lah tu. Ya, kalau ada tu masya-Allah, bolehlah juga kan. Baik, semua yang saya hormati dan saya kasih lihat, Ibn Ruslan dalam Matan Zubat dia sebut satu benda bagi orang yang beramal secara tradisi. Walaupun dia amal, ni problem dia. Walaupun dia amal, apa kata Ibn Ruslan? Fa'alimun bi'ilmihi lan ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Apa dia sebut? Fa'alimun, orang alim, bi'ilmihi, dengan ilmunya, lan ya'malan, tak beramal. Dia ada orang alim, dia tak beramal dengan ilmu. Mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Allah akan azab dia sebelum penyembah berhala dia azab. Maknanya kalau dia tahu tetapi tak amal. Tetapi sekarang isu kita bukan tak amal. Dia amal tapi amal sebab ikut orang. Tradisi, adat semata-mata, tanya faham tak faham.
Baik, orang ini disambung lagi wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua orang yang beramal, hebat nampak amal, hebat kalau dia solat, hebat nampak solat, kalau puasa hebat puasanya. Tetapi rupanya bighairi ilmi, tidak base kepada ilmu. Sebab tadilah ikut orang buat, kita buat. Apa jadi pada amal dia? A'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya ditolak mentah-mentah oleh Allah. La tuqbalu, sama sekali Allah tak terima. Jadi sebab tu kalaulah andai kita terkategori dalam puasa tradisi, maknanya madrasah Ramadan ni berlalu secara tradisi semata-mata, secara taklid, maknanya berita gembiranya adalah amal kita akan nol, kosong, tak diterima oleh Allah. Masuk dalam kubur, kita minta pada masa itu amalan menjawab ketika malaikat tanya man rabbuk. Maka kita tengok amalan tak ada. Kenapa amalan tak datang mengikuti aku? Sebab Nabi kata yang akan mengikut kamu di alam kubur adalah amalan kamu, harta kamu, orang yang kamu sayang, kamu tinggal. Tetapi cuba bayang, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dia minta supaya amalnya menjawab man rabbuk, Allahu Rabbi. Tetapi tak ada. Kenapa? Sebab Allah tak terima pun itu sebagai amal. Jadi sebab tu rupanya membuat satu benda secara tradisi, adat, taklid sangat berisiko untuk diri kita. Maka kalau macam tu semua yang saya kasih sekalian, marilah kita tengok bagaimanakah sebenarnya ibadah Ramadan. Madrasah Ramadan tu bagaimana kita melihat daripada sudut pandang ibadah. Semua yang dikasih sekalian. Bila sebut ibadah, ya, ibadah ni tuan-tuan, bila sebut ibadah kita terus Ramadan ataupun puasa Ramadan, kategori ibadahnya adalah ibadah mahdah. Ini semua kita tahu. Saya tak perlu syarah panjang. Kategori ibadahnya disebut apa tadi tuan-tuan? Tu yang saya tak berapa nak percaya kalau diam tu. Kononnya tadi khusyuk. Bukan mainlah pengerusi majlis nak cover line. Khusyuk Ustaz. Ibadah mana tadi namanya? Kategorinya? Baik. Tentulah bahagian teknikal lah bagi tahu Ustaz. Mikrofon kita ni kadang-kadang memang ada masanya. Okey, saya terimalah itu feedbacknya ya. Kategori ibadah kita yang kita kata madrasah Ramadan. Madrasah Ramadan dia adalah kategori ibadah mahdah. Ya. Mahdah ni maksudnya ibadah yang memang semata-mata ibadah yang kita tak perlu fikirkan pun dia punya hikmah, tak perlu fikirkan pun apa dia punya faedah. Allah suruh buat, itu mahdah. Ya. Sebab tu tak ada persoalan, wahai Tuhan, kenapa mesti 30 hari? Tak boleh ke 38 hari? Wahai Tuhan, kenapa tak boleh ke kalau 16 hari saja? Hari ni raya dah kita. Kan? Raya kedua dah. 15 hari saja. Tetapi tak, sebab dia mahdah. Mahdah ni makna Allah perintah sebegitu kita terima. Tanpa ada sebarang objection, tanpa ada sebarang perbahasan. Semua yang dikasih sekalian, kalau macam tu saya nak mengajaklah kita berbincang ya. Saya rasa saya mungkin boleh berdiri kot ya. Saya nampak sikit belakang, saya boleh berjalan kot. Boleh ke kan? Oh, kena masalah kamera. Boleh kan? Baik. Okey, saya berdiri kot. Mula dulu berdiri, baru nampak orang merting belakang. Ya Allah. Orang, saya rasa macam orang kau lepis, saya tahu dah. Saya kenal seorang tadi dah. Kebanyakan orang belakang daripada mana ya? Oh, ini seger. Orang belakang kita tanya, dia tak jawab macam tu je. Buat begitu gaya orang Kuantan ya. Entah-entahlah kita jerantut. Yang belah sini, orang mana? Kuantan. Memang semua orang Kuantan ni kalau di sini? Kebanyakan. Oh, kebanyakan. Patutlah orang belah jerantut tanya, kami minta apply kerja, dia semua tak dapat-dapat. Rupanya cirinya orang Kuantan.
Tak apalah, saya kabarkan insya-Allah. Demo buatlah wisma persekutuan di Jerantut tu insya-Allah. Baru orang dapat orang Jerantut. Baik, semua yang dikasih sekalian, mari kita cuba memahami falsafah madrasah Ramadan. Kita kena faham falsafah. Barulah kita keluar daripada taklid, kita keluar daripada apa tadi? Tradisi dan adat. Ni tuan-tuan dan tuan-tuan, saya minta sangat-sangat tuan-tuan jangan rasa sebarang rasa nak atau tersinggung atau apa. Jangan rasa, saya minta sangatlah tuan-tuan ya. Sebab bila saya tanya soalan, bukan tujuan untuk menguji tuan-tuan, tetapi sekadar untuk supaya kita ada bahan bincang untuk kita fikir. Sebab kalau saya bagi, orang kata saya feed maklumat, sebab itulah kata Albert Einstein, kamu jangan duduk dalam majlis orang yang beri kamu maklumat dan jawapan. Duduk dalam majlis yang beri kamu soalan. Sebab tu Nabi tuan-tuan, cara Nabi mengajar, Nabi tak terus ajar, tak terus feed maklumat dan ilmu. Nabi akan trigger dengan soalan, sebab betul kata Einstein, bila dikemukakan soalan, maka kebijaksanaan yang sedang tidur dalam diri kita, baru dia bangkit. Jadi tuan-tuan jangan tersinggung kalau macam saya tanya-tanya kan tuan-tuan. Ada setengah orang dia sensitif juga. Ceramah je lah, benda beria-geria sangatnya kan. Benda ke kan. Benar? Bukan perintan gitu. Tapi orang Kuantan tak berapa faham slang Tuan-tuan, orang Kuantan dia macam ke Terengganu sikit Ha? Oh, Masya Allah. Oh, kalau macam tu saya pun cuba bercakap KL sikit lah. Okey, jadi lebih mudah kalau KL, kalau bahasa biasa ya. Compare tu kalau saya cakap bahasa Jerantut. Boleh. Masya Allah. Ha? Kan? Kan? Mana boleh cakap macam ni kan? Kat tempat lain kan? Kalau saya cakap di KL, cakap Pahang, dia orang tak faham. Dia kena pakai subtitle. Ha? Lambatnya sampai ke sana tengok, ya Allah. Kamu dah settle lama dah di sini, ya Allah. Baru lepas mesyuarat AJK tempatan barulah kamu faham lah ke? Oh ya. Okey, terima kasih. Gitulah orang Pahang punya bahasa tuan-tuan. Dia pegang pada Sungai Pahang ni itulah. Itulah orang Jerantut megah sangat dia Dia seorang kalau jumpa orang Pekan dia kata, "Koma lalu dulu air ni." Kan. Itulah tak habis-habis. Mak demo orang mana? Orang Pekan. Maknanya bangsa lah tu. Mangsa kena khabar begitu seumur kan. Tuan-tuan, kita bincang insya-Allah ya. Boleh tak tuan-tuan, bila kita nak bincang tentang falsafah Ramadan, super tak puas hati kayaknya tu. Kenapa ya? Ya? Oh, menelaah, Masya Allah. Biasa orang balik daripada sekolah, dia tak menelaah. Balik ke rumah baru menelaah. Ini memang cemerlang sungguh. Tengah-tengah belajar menelaah. Ya? Baik, semua yang dikasihi sekalian. Kalau saya tanya tuan-tuan, apakah matlamat Ramadan? Nah, ini tuan-tuan, kita bincang je. Tak ada betul, tak ada salah. Jangan sampai tuan-tuan rasa, oh ini satu pattern yang memang dah ada. Tetapi kita bincang dan kita buat conclusion insya-Allah pada perbincangan kita. Tuan-tuan, sebelum tuan-tuan jawab, mesti dalam kepala kita tahu bahawa matlamat satu perkara, objektif satu perkara. Mungkin akan ada matlamat umum, ada matlamat khusus. Ada objektif umum, ada objektif khusus. Ada proses, ada input, ada domain, ada dia punya output, ada dia punya outcome. Bila kita nak faham secara menyeluruh apa yang dinamakan sebagai madrasah Ramadan. Jadi tuan-tuan, boleh tak saya nak mula dengan soalan, sebab mula sekali dia mesti matlamat. Apakah matlamat khusus kita masuk ke bulan Ramadan dan kita melalui Ramadan? Aha, Masya Allah. Masya Allah. Memang Alhamdulillah kan? Oh ya. Siapa tadi yang patut bos kita cakap Goma di sini ni, tapi dia cakap KL lah. Tapi convert kepada bahasa saya kan. Kami di sini tajuk itu dah dibincangkan, muzakarahkan, buat homework selama 2 bulan.
Sebab tu saya dengar, Masya Allah, jawapannya dalam kerangka perbincangan kita, insya-Allah. Baik, sekarang kita go matlamat dulu ya. Alhamdulillah kalau macam ni, Masya Allah, cepat capai perbincangan kita, insya-Allah. Semua yang dikasih sekalian, apakah matlamat utama Ramadan? Saya dah dengar jawapan. Just ulang saja. Apakah matlamat utama Ramadan? Aha. Baik, macam mana? Memanglah. Nak ngabur juga. Bukan dia seorang puasa, kau pun puasa. Boleh mengabur, kau ni lapar sangat. Kau macam dia seorang puasa gayanya kan. Macam ada masa dia satu tu, yelah kan. Boleh nak membangga juga kan. Kita lah 2-3 orang puasa, hal lain tak puasa. Bila ustaz tanya kan, ustazah tanya, siapa puasa? Bolehlah 3 orang bangga. Ini kalau dah semua puasa, mana ke nak bangga sangat lapar dahaga tu. Semua yang dikasih sekalian. Sekali lagi saya nak tanya, bagi semua, akhirnya kita akan dapat dengan jelas, oh ini matlamat. Dan matlamat ini, dia matlamat umum. Nanti saya akan tanya matlamat khusus. Nanti kita akan go pada objektif umum, objektif khusus. Kita pergi matlamat, baru kita undur ke belakang untuk faham keseluruhan. Bila kita faham semua ni tuan-tuan, inilah dia ibadah. Dia bukan lagi tradisi, bukan adah, bukan taklid. Baik, boleh tak tuan-tuan kita dapat satu conclusion ataupun satu konsensus bahawa apakah itu matlamat khusus, ya? Maknanya itulah goal, tujuan utama kenapa kita berpuasa di bulan Ramadan dan seluruh proses yang berlaku di bulan Ramadan. Nanti kita akan bincang proses, tapi sekarang kita pergi kepada dia punya apa? Goal ataupun matlamat. Macam saya lah, bangun tidur, matlamat ke kuantan. Bila ada kuantan, baru set jadual, set kereta, set minyak, set segala macam. Goal yang menentukan dia. Baik, apakah matlamat umum? Saya ingat dapat dah macam round table punya jawapan, tapi masih lagi berlepek-lepek dia punya jawapan tu. Baik tuan-tuan, apa dia? Sekali lagi tuan-tuan, please. Saya dah dengar tadi, please. Kuatkan je suara. Ya? Aha. Goal. Ya? Aha. Semua yang dikasih sekalian. Saya lupa mengabur. Orang yang bercakap di dalam majlis ilmu, dia ditulis sebagai pemberi sedekah. Nabi sebut dalam hadis. Sebab tu kalau saya seorang bercakap, tuan-tuan minta maaf lah. Sebab tu saya bagi peluang. Walaupun tadi mengabur, dia lapar tadi. Malaikat tulis sedekah dah dia, Masya Allah. Allahu Akbar. Allah baiknya orang belakang. Orang belakang ni tak tahulah, Masya Allah. Ya? Biasanya baik orang tu, orang belah Temeling, tapi kata orang Kuantan. Tapi, yelah. Yang penting orang Pahang kan. Tapi tuan-tuan, saya sebenarnya kalau ceramah di Pahang, saya rasa macam bila masuk tu dia rasa macam satu feel. Dia best tu lain macam sikit lah. Tempat lain, ya of course best lah. Sebab takut orang wilayah Selangor dengar apa. Jangan panggil dia ni. Dia ni hanya Pahang saja boleh panggil. Baru dia best. Tak. Maksud saya macam ni. Maksud saya, of course ilmu ni best. Ilmu ni lazat tuan-tuan. Perbincangan ilmu, perbincangan yang lazat. Ya. Tetapi bila kita masuklah orang kata beberapa value added lah yang kita kata. Okey, tak payahlah cerita pasal kita Pahang ni. Tak ada kesudahnya, Masya Allah ya. Matlamat utama untuk setiap ibadah. Sebab bila puasa Ramadan, dia adalah rangkuman daripada semua ibadah. So sebab tu dia mesti letak kepada matlamat. Itu bukan sekadar ibadah ni saja, tetapi apa saja ibadah, tujuan apa saja ibadah adalah untuk mendapat redha Allah. Jadi tuan-tuan, kita letak dalam diri kita clear ya, bahawa matlamat utama aku masuk dalam bulan Ramadan adalah untuk mendapat ridha Allah. Tuan-tuan, penting tak dapat ridha Allah ini? Sejauh mana penting? Sejauh mana penting? Ya? Itu tak menjawab. Jauh sangat. Sejauh mana?
Jauh sangat. Bukan itu jawapannya. Sejauh mana penting semua yang dikasih sekalian? Sejauh mana penting? Oh, saya minta maaf tadi dah. Saya cuba insya-Allah. Sejauh mana? Oh, rupanya bila dekat baru bercakap begitu rupanya ya. Patutlah tadi orang belakang diam je. Apa aurat pula. Orang belah sana warak sungguh orangnya, masya-Allah. Macam mana tadi? Baik, masya-Allah. Sahabat. Ulama khabar suara wanita yang begitu tak termasuk aurat. Walaupun memang gambar pula, masya-Allah. Ambil cepat sikit. Cepatlah. Cepatlah sikit. Marah ada bos kita kan. Allah. Tuan-tuan amin tuan? Amin kan? Memang doa sahabat adalah masya-Allah. Baik, masya-Allah. Baik, jauh pusingnya kan? Baik, matlamat utama adalah redha Allah. Sejauh mana dia penting? Ingat, apabila kita mati, baik, Allah panggil orang yang mati dengan panggilan apa? Apa dia? Ya ahlal kubur. Betul. Saya dengar jawapan tu saya saja je, masya-Allah. Apa dia? Ya ayyatuhan. Sahabat jawab betul lah. Saya saja je tadi gurau. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maknanya bila nak pulang pada Allah, Allah letakkan syarat pertama adalah kamu redha pada Allah, Allah redha pada kamu. Kamu redha melaksanakan ibadah kamu dengan betul, Allah redha pada kamu. Sejauh itulah pentingnya matlamat kita adalah mendapat keredaan Allah. Dan saya dah dengar tadi, masya-Allah, dua jawapan daripada muslimah yang auratnya terjaga. Semua yang dikasih sekalian, matlamat khusus apa? Tadi matlamat umum, nak dapat redha Allah. Tetapi sekarang ni, bila matlamat khusus maknanya kita kena kaitkan dengan, puasa ni secara khusus. Yang istimewa berbanding dengan ibadah-ibadah lain. Semua ibadah untuk dapat redha Allah, sebab tu matlamat umum. Tetapi matlamat khusus, apa dia? Tengok kena berjalan belakang baru menjawab. Bila kita duduk di sini tak nak menjawab. Itulah akibat daripada takut tazkirah daripada orang sebelah tadi. Jaga muslimah, aurat suara kamu tu, masya-Allah. Please tuan-tuan, saya dah dengar jawapan tadi sebenarnya. Kerja saya ni pemudah cara saja, moderator. Saya ni moderate je perbincangan ni tuan-tuan. Bukan saya tetapi kita. Kita dah dapat matlamat apa tadi? Umum. Dan ini goal kenapa kita melalui ibadah dan khususnya ibadah di bulan Ramadan. Matlamatnya, ya Allah, aku nak dapat redha Allah. Kenapa saya duduk dalam majlis ini? Matlamat utamanya saya nak dapat redha daripada Allah. Saya bukan nak dapat redha daripada manusia. Saya tak nak dapat redha daripada orang. Saya nak dapat redha daripada orang yang sayang saya. Tetapi kita nak dapat redha daripada Allah. Itu matlamat yang paling tinggi, kemuncak, di ultimate. Tetapi kita go pada sekarang matlamat khusus. Saya dah dengar jawapan tadi tuan-tuan. Cuma saya nak masya-Allah diulang lagi je. Okey. Dia macam nak dapat dah. Undur balik ke belakang. Dah nak sampai ke pekan, dia undur balik ke Temerloh. Okey dah tu. Tetapi daripada keampunan ni tuan-tuan, keampunan itu bukan matlamat lagi tuan-tuan. Makin dekat. Itu bagusnya muzakarah. Apa dia?
Oh, memang tuan-tuan memang cara macam tu kita bermasyarakat je. Tahu dah, tapi saja je bagi jawapan. Menyusahkan moderator ni kan tuan-tuan. Dia tak nak bagi terus. Dia bagi sana dulu, dia bagi pancing sana dulu. Inilah jenis bukan menuba. Kalau menuba dia bagi terus mati semua. Tapi masya-Allah jawab sikit. Akhirnya bos juga yang jawab sebagai kesimpulan. Mana tadi? Itulah dia matlamat khusus kenapa kita masuk melalui Ramadan membebaskan kita daripada azab neraka. Tadi betul lah tu. Tetapi bukan syurga dulu. Dia mesti mula dengan membebaskan kita daripada azab neraka. Ini matlamat. Dan ini matlamat sangat penting. Ya Allah, sebab itulah pada setiap malam daripada malam-malam Ramadan, Allah akan naikkan nama orang-orang yang bebas daripada nama menjadi ahli neraka Jahannam. Kita tak tahu nama kita naik atau tidak. Tapi ulama kata kalau bulan Ramadan nama kita tak naik, bulan apa lagi yang kita harap nama kita naik? Kalau nama kita tak naik, tuan-tuan, di malam-malam bulan Ramadan, sebab itulah saya pernah ceramah di satu kampung. Oh, tapi bukan di Pahang lah. Tapi kampung tu jauh. Masjid dia di kampung sana ya. Tapi sound system cukup bagus. Lepas habis tarawih, saya tazkirah lepas tarawih, kemudian imam baca doa. Allahumma ja'alna ya Allah fi hadhihi lailati syahri syarifati mubarakati minas su'ada'i maqbulin. Tuan-tuan biasa dengarkan doa tu, kita baca, imam baca lepas tarawih kita. Saya nak cerita tuan-tuan pengalaman saya. Imam tersebut dia tunduk, dia menangis. Dahlah dia pakai mic macam ni tuan-tuan ya. Kita dengar sedu-sedan tangisan dia. Bila dia kata, ya Allah, jadikanlah kami pada malam ini ya Allah. Sebab pada malam-malam Ramadan ni tuan-tuan secara spesifik bahawa malam itu adalah ada orang-orang yang Allah masukkan golongan su'ada maqbulin. Bila imam sambung, wala taj'alna Allahumma, wahai Allah, janganlah engkau jadikan kami ya Allah pada malam ini ya Allah minal ashqiya. Ashqiya bermaksud orang-orang yang celaka. Malam-malam Ramadan ada orang celaka. Siapa dia tuan-tuan? Mardudin. Namanya Allah tak bebas daripada neraka Jahannam. Dan sebab tu tuan-tuan, bila dibaca macam tu, satu masjid menangis. Dan tangisan itu begitu kuat. Sampai saya rasa dia orang faham matlamat khusus kenapa kita masuk bulan Ramadan ialah nak bebaskan kita daripada neraka Jahannam, nak bebaskan kita daripada neraka Jahannam, nak bebaskan kita daripada neraka Jahannam. Cuma semua yang dikasih sekalian di sini mungkin ya atas nama muhasabah lah. Kenapa kita tak rasa bila bebas daripada neraka Jahannam offer di bulan Ramadan kita tak rasa apa-apa? Mungkin sebabkan kita rasa kita ni dah memang ahli syurga kan? Ada perasaan tu. Kadang-kadang ada penceramah-penceramah yang kadang-kadang tuan-tuan dimulakan dengan Assalamualaikum ya ahli syurga. Oi, kita paling jawab kuat tu. Waalaikumsalam. Oi, confirm dah tu tuan-tuan. Dengan sebab rasa itulah tuan-tuan, rasa itu termasuk dalam babul ujub. Dalam tasawuf adalah babul ujub yang mana kita buat amal-amal sedikit tetapi kita rasa dalam hati kita ni been protected, kita dah dijamin yang kita takkan masuk dalam neraka Jahannam dan kita dah ada pintu-pintu syurga yang kita nak masuk. Kita rasa macam tu. Sebab tu bila datang Ramadan kita biasa je, relax je. Ya. Sebab kita tak nampak matlamat kita. Sebab Ramadan ni kita kena peluk, kita kena sayang, kita kena kasih. Sebab dia boleh bebaskan kita daripada neraka Jahannam. Dia boleh bebaskan kita daripada neraka Jahannam. Kita sayang mak kita. Tapi mak kita Allah tak bagi upaya bebaskan kita daripada neraka Jahannam. Kita sayang pasangan kita. Tapi pasangan kita tak ada upaya membebaskan kita daripada neraka Jahannam. Tetapi Allah jadikan kepada kita hadiah Ramadan untuk kita bebas daripada neraka Jahannam. Jadi sebab tu matlamatnya adalah supaya kami bebas daripada neraka Jahannam. Tuan-tuan, ni saya muhasabah diri ya. Apabila seorang dia berdoa minta syurga,
dan dia rasa tak layak untuk ke syurga, doanya akan penuh kesungguhan. Berbanding dengan orang yang macam tak ada perasaan apa, ataupun lebih teruk, rasa macam memang dah masuk syurga, maka doanya tak akan dalam, doanya tanpa rasa. Berbeza dengan orang rasa, ya Allah, aku ni tengok muhasabah, ya Allah, tak layak masuk syurga, tak layak masuk syurga. Sebab tu kan ada yang dalam tafsir Azhar, apa tu yang Buya Hamka kan, tafsir Azhar Buya Hamka, dalam salah satu tafsiran tentang taubat, dia telah menulis, dia menakalkan, dia kata syair Imam Syafi'i. Buya Hamka kata ini syair Imam Syafi'i. Maknanya syair melantunkan daripada syuur, rasa orang bertaubat. Maka disebut ilahi las tulil firdausi ahla. Lastu lil firdausi ahla, lastu tidaklah aku bagi syurga yang tertinggi tersebut ahlan, layak menjadi ahlinya. Ya, bukan tak nak masuk syurga tu, tapi kadar diri, kenal diri, maka keluarlah perkataan tersebut. Cuma orang tak faham, disangka macam tak nak masuk syurga. Problem sungguhlah. Problem sungguhlah tuan-tuan ya. Ya. Oh, dia kata, oh dia ni tak nak masuk syurga. Dia baca pertama kan? Betul lah, wala aqwa ala naril jahim. Kita tahulah kita tak kuat daripada neraka jahanam. Baik. Dan seseorang tak akan minta sungguh-sungguh jauh daripada neraka, melainkan dirasa bahawa, tuan-tuan, kalau saya tanyalah tuan-tuan, kita ni dengan neraka sebenar-benarnya sejauh mana tuan-tuan? Tuan-tuan, kita ni dengan neraka sejauh mana tuan-tuan? Sebelum kita jawab, saya nak minta izin, saya petik perkataan Abdullah ibni Abi Qahafah Uthman bin Amir bin Amri bin Zaid bin Tayyim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr Al-Quraishi At-Taimi. Tuan-tuan kenal nama dia siapa? Cam tak siapa nama yang saya sebutkan tadi? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nama sebenarnya adalah Abdullah bin Abi Qahafah Uthman bin Amir bin Amri bin Zaid bin Tayyim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr Al-Quraishi Taimi. Sayyidina Abu Bakar ni tuan-tuan, Nabi sebut, kita biasa dengar, lauzina, seandainya dimizankan, diletakkan di atas neraca seluruh iman ummah ini, ambil iman saya, ambil kita semua, ambil semua iman-iman manusia sejak zaman dulu sampai hari kiamat, kata Nabi, dan diletakkan di atas satu neraca, dan diletakkan kepada Sayyidina Abu Bakar, seorang dia, iman dia letak di satu neraca. Tolak daripada ummah ni, tolak Nabi, tolak Rasul, jangan masuklah. Orang macam kita berhimpun, berat iman kita, berat iman kita. Kata Nabi, la rajaha imanu Abi Bakrin, berat lagi iman Abu Bakar. Iman orang yang macam Abu Bakar ni tuan-tuan, kalau saya tanya pada dia, wahai Abu Bakrin, sejauh mana kamu dan neraka? Apa jawapan dia tuan-tuan? Aku rasa neraka sedang berada di bawah tapak kaki aku. Tuan-tuan, macam berada di atas titi ni tuan-tuan, bawah tu neraka jahanam. Maknanya bila masa kita tergelincir, kita jatuh, dan yang menyambut adalah neraka jahanam. Itu kata Sayyidina Abu Bakar. Bila tanya pada kita, mungkin lebih kurang dalam 300 kilometers, mungkin dalam 300, dan benteng-benteng yang begitu kuat. Sebab itulah bila kita minta, ya Allah, aku tak nak masuk neraka, kita tak rasa apa pun, sebab kita tak rasa yang bahawa neraka sedang berada di bawah kaki kita. Tuan-tuan, kita berfikir secara logik. Nabi Adam alaihissalam, dia kan asalnya daripada neraka. Kita semua asal daripada mana? Dan kemudian Allah keluarkan dengan sebab berapa salah? Satu salah. Dan sekarang cucu dia ni nak masuk dalam syurga, satu salah aja ke? So tuan-tuan, kalau kita banyak, masa mungkin kalau satu keluar, masa mungkin sejuta. Kita selalu sebut, wahai Allah, andailah gunung-gunung itu adalah menunjukkan besar, dosa kami lebih besar daripada gunung-gunung tersebut, wahai Allah. Dan tiba-tiba sekarang kita kata kita layak masuk syurga.
kita rasa bahawa kita ni memang tak kena neraka jahanam. Semua yang saya kasih sekalian, sebab tu bila kita muhasabah, kita nampak, ya Allah, janganlah berbaki berapa hari lagi Ramadan ini, nama kita tak naik, nama kita tak naik, nama kita tak naik. Maka sebab itu, okey, tuan-tuan, sekali lagi saya nak tanya diri saya sendiri, ya. Antara aku dan neraka sejauh mana, tuan-tuan? Kita dekat sangat dengan neraka. Dan harapan kita ni pada Ramadan ni lah, tuan-tuan, yang akan jauhkan kita daripada neraka. Nabi sebut dalam hadis riwayat Muslim, as-saumu junnatun. Puasa kamu itulah, terutama di bulan Ramadan itulah, kata Nabi, benteng. Dan benteng paling besar lah benteng daripada neraka jahanam. Sebab tu bila kita tengok, ya Allah, dosa banyaknya lah kan. Saya selalu kalau muhasabah, ya, Puan Zita ni selalu follow kok, ya. Kadang-kadang minta maaf daripada Kuala Lumpur tadi, ya, ada urusan, kebetulan ada masa, dan selalu saya cakap tentang dosa yang mudah sangat kita tergelincir. Sebab saya takut, ya, sebab saya tuan, saya buat usrah untuk orang berhijrah, artis. Dan biasa kita buat usrah, kita akan buat apa dia punya action plan. Secara umum, tuan-tuan, bila kita ada orang yang berhijrah dan kemudian kita berbincang tentang cara ilmu, saya minta senarai apakah amalan action plan kita untuk membuktikan kita berhijrah. Akan tulis, saya nak tahajud waktu malam, saya akan attend dalam semua pengajian, saya nak habiskan fardhu ain, saya nak berpuasa setiap Isnin Khamis, saya nak 20 planning, tuan-tuan. Ma'al asif, the very unfortunately, jarang orang tulis benda paling penting dalam 10 ataupun 20 senarai tersebut. Apa paling penting? Bila kita hijrah, kita kena jadi anak yang buat paling baik pada mak ayah kita. Sebab dosa kita paling mudah, tuan-tuan, datang daripada hubungan kita dengan mak ayah kita. Paling mudah. Sebab tu syaitan ni, tuan-tuan, maaf saya, syaitan ni ada ke tak ada sekarang, ya? Ada ke? Masya Allah. Tak sangka orang lebih nampak rupanya, ya. Orang luar lain tak pun nampak. Tuan-tuan, di bulan Ramadan, syaitan ada. Sebab Nabi tak kata dia tak ada. Nabi kata dia hanya diikat. Sulsilat wasuffidat. Ikat ni maknanya dia ada. Dia on duty. Mari ada pengajian, mari juga, Masya Allah, ya. Bukan maknanya, oh Masya Allah, dia penjara. Kadang setengah orang tanya penjara. Dia bukan penjara. Sujinat maknanya memang dunia ni aman, damai. Tak adanya lah Israel itu mengebom ke Iran ke mana, kan? Tak ada. Tetapi kenapa? Sebab dia ada, tetapi cuma dia agak terbatas. Dia menyelit celah-celah kita tu, kan? Tengok. Dia relate dengan saya yang menyelit-nyelit tadi pula. Dia orang kalau tak puas hati ni macam-macam benda, ya. Semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, syaitan ni bila dia gagal untuk jadikan kita terjun kepada maksiat. Sebab orang hijrah macam tuan-tuan yang datang ni, tuan-tuan, ialah orang yang memang orang hijrah, orang baik. Dan dia akan buat apa? Dia tak suruh lagi buat jahat, tetapi dia tawarkan kebaikan yang kurang nilai di sisi Allah. Sebab kebaikan, kejahatan ada dia punya value, nilai, tuan-tuan. Ada nilai yang sangat berat, ada nilai yang ringan. Maka bila kita nak berhijrah ni, tuan-tuan, kita menangis. Saya baru program, bukan barulah, beberapa bulan ketika Nabil, pengacara tu, kan, saya dengar cerita hijrah dia, saya menangis juga. Dia kata, Ustaz, Ana ni bawa motor ni, Ustaz. Daripada rumah bawa motor ke Astro. Dia kata air mata ni sampai basah ni, dia kata menangis, takutnya neraka. Dan sekarang saya menangis kali kedua. Kenapa? Dia kata, ya Allah, janganlah saya mula hilang rasa takut pada neraka. Sebab kita mudah je hilang rasa, tuan-tuan. Dengan mana kalau makan yang jenis macam makan, lepas tu jadi macam, lepas tu tak berapa nak makan dah. Benda panggil, kau panggil sebu ke benda ke? Tuan-tuan, sebu ni mana? Se'eh tu bukan. Se'eh tu orang yang lapar tadi.
Masya Allah. Saya bukan merujuk pada Akhi Izzat. Medu? Oh, angin medu. Tapi puncanya dia punya ni, bila kita makan sikit tetapi lepas tu kita rasa macam sembuh, tak boleh nak tambah ke dah. Muak ya. Muak. Okey. Orang KL kau lebih, masya-Allah. Tak, dia macam tu lah. Sembuh ni maknanya kita buat amal sikit tuan-tuan, tetapi kita rasa tak nak lagi amal sebab rasa dah okey dah. Maka syaitan dia akan offer kepada kita, itulah. Ahlan, masya-Allah. Itulah kelebihan orang duduk kat pintu ni kan. Boleh masuk, boleh dalam, boleh masuk, boleh dalam. Orang sini daripada tadi nak keluar tapi ya Allah, maknanya lah kali ni duduk ke dalam pula, masya-Allah. Semua yang saya kasih sekalian, syaitan akan offer dalam 10 yang baik tersebut, tak ada pun yang senarai. Setelah saya hijrah, saya nak buat terbaik pada ibu saya, pada ayah saya. Syaitan buang benda tersebut. Dan bila kita buat tak elok, maka syaitan akan biuskan kita pula. It's okay, normal je tu. Mak kamu pun orang juga, dia pun salah banyak. Ayah kamu pun bukan baik mana tara mana pun. Itu syaitan memberi rasional, justify. Dan inilah yang berlaku menyebabkan kita terperangkap dosa demi dosa. Saya suka cerita ni, mungkin yang pernah dengar kan. Saya ceramah tahun sudah tuan. Masya Allah, rumah orang-orang tua. Saya nak cepat dalam ramai-ramai orang. Sebab cerita ni tuan-tuan kadang-kadang bila menyebabkan saya pun, ada masa saya akan bagi Fatihah pada mak saya sebab mak saya dah meninggal. Tuan-tuan, ceramah macam ni, tapi dia duduk dekat ceramah, sambil dia ceramah, ialah dia sangat participate, sangat bagus, tetapi dia punya habit sini tuan-tuan, dia jadi bad dia dah. Selang beberapa minit dia tengok phone dia, nanti dia join. Selang beberapa minit sampai obvious, maknanya ketara. Maknanya nampak sangat, ya? Sebab tengok kat sini mana ada, walaupun handphone canggih kan, dia punya handphone tu Nokia 3 apa tu? 3310 dia panggil. 310 dia panggil. 3310 10 sen dia. Saya baru ceramah di Penang ni. Dia orang kata 3 Sekupang. Okey, saya first time dengar. Yang mana? 10 sen tu belah kita lah kan. Baik, semua yang dikasih sekalian, saya nak ringkas je. Sebab benda ini tuan-tuan, sebab matlamat ni penting. Sebab bila kita nampak matlamat, kita minta ya Allah, kalau boleh ya Allah. Ya, sebab itulah Nabi kata, andai kalian tahu apa yang Allah simpan bagi kamu di Ramadan, kalian akan harap sepanjang tahun adalah Ramadan. Sebab apa dia Allah simpan bebaskan nama kita daripada neraka Jahannam. Dan matlamat kita datang ke dunia ni tuan-tuan, itulah matlamat dia. Syurga bonus. Tetapi sebelum nak masuk syurga, kita nak kena bebas daripada neraka Jahannam. Sebab tu tuan-tuan perasan tak, kita baca doa makan tu, doa makan, perasan tak? Sebab doa itu dikarang oleh ulama supaya dia minimalkan. Sebab depan makan tak boleh panjang sangat, dia kena cepat. Adab, ya. Apa doa dia? Kita kata waqina adzabannar. Kita tak kata wa adkhilnal jannata. Kita tak kata, sebab kita bagi sebut yang basic. Apa paling basic? Ya Allah, basic aku ni, ya Allah, bebas neraka cukup ya Allah. Bebas neraka cukup ya Allah. Dan ada orang kata kenapa kita nak masuk dalam syurga? Jawapannya adalah sebab aku nak bebas daripada neraka. Sebab Allah bila kita bebas daripada neraka, dia bukan boleh balik ke jantut. Kalau bebas neraka maknanya ke mana? Syurga. Tapi kalau bukan syurga, maknanya ke mana? Neraka. Dan ada orang masuk neraka dulu baru masuk syurga. Sebab itulah semua yang dikasih sekalian, matlamat ni sangat penting. Dan matlamat inilah yang patutnya kita dodoikan kepada anak-anak kita. Kita cakap pada anak-anak kita. Sebab itulah Allah tak suruh orang berpuasa kepada manusia, tetapi Allah suruh berpuasa kepada orang beriman. Sebab orang ada iman saja yang percaya ada neraka. Manusia ramai tak percaya ada neraka. Maka Allah kata, wahai orang beriman. Jadi tuan-tuan, dia tadi tu, yang makcik tadi lah tu ya. Saya pun bila macam waktu iftar,
Saya pun carilah mana pembantu yang menguruskan ni kan. Saya kata, saya pun bagus semua. Saya kata, ada seorang makcik ni, dia kata dia macam dia sentiasa tengok phone. Saya tanya, kenapa ya? Saya tanya, berapa lama dah duduk sini? Oh, dia dah duduk 6 bulan. Mana barulah 6 bulan. Oh, tapi kenapa dia tengok phone? Sebab dia sebenarnya tunggu call anak dia. Sebab dia takut kalau miss call, nanti kalau call back, anak dia sibuk dah. Jadi menyebabkan dia kena jawab pada masa itu juga. Tak kira lah mungkin tengah kuliah ke, tengah apa ke. Sebab tu phone dia sentiasa bersama dengan dia. Even kalau toilet tu, kat luar tu je. Keluar je dia akan ambil terus. Dia tengok. Dan saya tanya berapa kali anak dia telefon, jawapannya adalah kosong. Setiap 3 minit mak tu tengok selama 6 bulan. Sekalipun anak dia tak pernah telefon. Anak-anak dia tak pernah telefon. Saya mula terfikir, ya Allah, apa perasaan seorang ibu? Dan apa pandangan Allah, penilaian Allah pada si anak tersebut? Yang kalaulah anak tersebut dia masuk pada malam-malam bersimpuh, kononnya menjadi seorang pentaubat, menjadi seorang zakir, orang yang membaca Quran, sedangkan Masya Allah ibunya tuan-tuan macam tu. Sebab bila Allah kata dalam Quran, wala taqul lahuma uffin, kamu jangan kata walaupun uff. Tuan-tuan, Imam Ghazali kata, kalimah uff dari sudut balaghah, memahami bermaksud, bukan perkataan. Apa saja tindakan kita yang menyebabkan dia terluka, dan itu menyebabkan seorang itu derhaka. Sebab itu semua yang dikasih sekalian, bila saya fikir sejak dia balik, berapa banyak kadang-kadang kita macam ambil razor blade tu, toreh kat hati dia, mengalir darah. Kita selamba je. Sebab kita dah buat amal sikit-sikit, sedekah sikit-sikit, tahajud sikit-sikit, buat amal soleh sikit-sikit. Dan sebab itulah Masya Allah, bila kita sedar, maka kita tahu bahawa aku masuk bulan Ramadan, nanti dia akan pergi kepada kita melihat objektif. Bila kita tahu matlamat, barulah kita tahu bagaimana objektif yang kita kena susun bagi mencapai matlamat tersebut. Dan sebab itulah ya Allah, marilah supaya kita ambil kesempatan ni, wahai Allah, kami semua yang Engkau panggil dalam majlis ini bukan sebuah kebetulan. Engkau telah mentakdirkan dalam sejak azali lagi. Inilah hamba-hambamu yang datang dalam majlis ilmu ini. Tujuannya adalah untuk kita bincang tentang ibadah, beza dengan tradisi semata-mata. Orang tradisi ini tidak diambil pusing. Tak penting pun. Apa penting-penting sangat? Yang pentingnya adalah nak balik kampung. Kampung siapa dulu? Itu yang penting, Masya Allah ya. Macam-macam lah lagu lagi kan, apa tau. Tapi bagi kita, Masya Allah, ni penting. Sebab itulah kenapa orang soleh menangis tatkala habis berlaku Ramadan. Kenapa mereka mengalir air mata? Kenapa mereka menangis? Adakah mereka tak gembira dengan Eid? Mereka gembira dengan Eid sebab itu perintah daripada Allah. Tetapi kenapa mereka menangis? Mereka menangis kerana mendapati bahawa kelebihan yang Allah beri di bulan Ramadan telah terlepas. Dan nak tunggu ni tuan-tuan, hanya kalau rezeki tahun depan. Ada pada Syakban baru ni tuan, Syakban baru ni, ada seorang yang saya hadap kematian dia. Saya hadap kematian dia atas satu sakit berat. Dia mengembuskan nafas terakhir. Dan bila saya tengok ya, maka saya pun bila masuk bab-bab ni tuan-tuan, tahulah saya bahawa yang menyelamatkan dia adalah sebab dia tak sempat bertemu Ramadan kali ini. Maknanya Ramadan dulu itulah yang menentukan bagaimana dia. Maknanya andai Ramadan tersebut cemar, tak elok, maka kita takut tak ada jaminan. Dan Ramadan sekarang inilah tuan-tuan penyelamat kita. Penyelamat kita sebab matlamat khusus. Kenapa kita Allah berikan Ramadan? Sebab nak bebaskan kita daripada neraka Jahannam. Sebab itulah kita selalu baca Allahumma i'tiq riqabana. Ya Allah, bebaskan tengkuk. Tuan-tuan, kenapa Allah kata bebas tengkuk, tuan-tuan? Kenapa ya? Kerana ketika kita semua tuan-tuan dipanggil oleh Allah pada mahkamah Allah, fardan fardah, seorang-seorang. Bila kita lalui talian siratal mustaqim, afwajan. Allah bagi satu kelompok. Satu kelompok tuan-tuan 1000 orang. Satu batch, move. Dan sebab ini ada satu riwayat daripada Sayyidina Umar bercerita pada orang, satu batch 1000 orang. 1000 orang. Tetapi sebelum itu, sebelum dia kumpul 1000 orang,
seorang dipanggil ke dalam mahkamah Allah, duduk di atas kandang orang tertuduh fardah. Dan pernah ada riwayat menyatakan daripada Sayyidina Umar kan, dia cerita tentang perkara ini, satu batch 1000 orang untuk lalui talian siratal mustaqim. Tuan-tuan, agak-agaknya daripada 1000 tu berapa orang yang selamat ya? Sebab tu saya tak nak, tolong saya jangan ada dengan batch tuan-tuan. Please. Tuan-tuan jangan kata, jom Ustaz kita batch sama Ustaz. Please. Tak nak sangat. Kenapa tuan-tuan? Sebab daripada 1000 batch yang berjalan di atas siratal mustaqim, yang akan pijak dan rasa bagaimana gemburnya pasir syurga yang terbuat daripada emas paling tulen, dan dihirup bau syurga daripada 1000 orang yang akan hanya masuk syurga hanyalah seorang. 999 jatuh dalam neraka Jahannam. Tuan-tuan, syurga bukan senang. Kita je rasa, syaitan je biuskan senang je. Tuan-tuan, nak beli rumah kita yang biasa-biasa tu je tuan-tuan, bergadai habis hayat kita tuan-tuan. Kita kadang-kadang berkoyok-koyok kat kepala kan, kenapa pergi juga ni kerja? Yalah, komitmen. Baru nak komitmen bayar rumah kita tuan-tuan. Syurga adakah sama besar dengan rumah kita? Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Andai kamu menjenguk ke dalam syurga, kamu mendapati setiap mereka ada kingdom. Kita ada kingdom, kita ada empire yang sangat besar. Itu seorang ahli syurga tuan-tuan. Takkanlah tiba-tiba nak beli dengan kadar yang lebih kurang sahaja. Baik, semua yang dikasih sekalian, kita masuk kepada objektif boleh ke? Dan sebab itulah tuan-tuan, kita fokus matlamat tadi. Apa matlamat tadi? Matlamat khususnya adalah bebaskan kita daripada azab neraka Jahannam. Ya, kita ringkaskanlah ya. Kalau panjang sangat pun nanti tak sempat, nanti nak sambung tahun depan pula kan. Dan tahun depan tentulah tajuk lain. Memang bukan penceramah ni lah, penceramah lain lah pula tentunya kan. Pandainya ambil hati ya Allah ya. Itulah cara Tuan Saiful kita ni, Masya Allah, patutlah baik. Kalau macam tu tuan, jom kita tengok objektif. Apakah objektif kita melalui ibadah puasa ni? Dan di sinilah proses learning. Madrasah ni adalah pembelajaran tu berlaku kepada kita. Dan bila pembelajaran, dia terus pada pengamalan lah. Maknanya amal yang mesti based on pada madrasah. Sebab itulah yang tak masuk madrasah, dia akan go pada tradisi, adah dan juga apa tadi? Taklid. Tuan-tuan, apa objektif umum puasa? Ya? Ya? Okey. Umum, menahan diri, lapar dahaga. Ya, tentu tuan-tuan jawapan mestilah juga betul. Bukan saya kata salah, tapi kita tengah cari, kita fine tune sampai kita dapat polish. Itu matlamat objektif yang kita nampak dengan jelas. Ya Allah, ya Tuanku, ya orang concern kesihatan ni, Masya Allah. Daripada tadi dah simpan jawapan tu kan, Masya Allah. Nanti kalau banyak tips-tips kesihatan boleh minta lah, insya Allah ya. Cara-cara concern kesihatan tu memang saya dapat nampak daripada jawapan tadi, Alhamdulillah. Okey, tentu bagus. Tetapi saya letak kat, mungkin bukan objektif umum. Objektif. Sebab kenapa ada objektif? Objektiflah yang akan menghantar kepada matlamat tadi. Objektif maknanya dengan objek, kita tahu struktur ya. Struktur dengan objektiflah yang akan menghantar kita pada matlamat. Maknanya jawapan kita tu mesti dia akan pergi kepada redha Allah, mesti kepada bebas daripada neraka. Apa dia? Masya Allah. Pemburu Lailatul Qadar, Masya Allah. Pertadi kan nak simpan kan? Tak apa, akhirnya terkeluar mutiara Lailatul Qadar, Masya Allah ya. Kalau tanya ni, Masya Allah, ini dalam yang ke-15 lah. Allah rezekikan Lailatul Qadar. Baik. Lailatul Qadar, Lailatul Qadar ni adalah fasa masa je. Dia adalah fasa masa. Lailah adalah masa. Jadi, dia bukan jadi objektif. Dia bukan jadi objektif. Apa dia tadi? Saya dah dengar jawapan tadi.
Aha, Masya Allah. Ingat, objektif Ramadan adalah untuk kita. Ini word sikit. Saya nak, ini memang sangat semantik. Ini soal semantik. Maksudnya, okey. Cik Izzat tengok perhati je kan, Masya Allah. Penyucian jiwa. Okey. Okey, sikit lagi, Masya Allah. Sangat advance. Jawapan tu advance. Saya kena undur pada tajuk saya sekarang. Nanti akan saya ulang balik jawapan tu. Jawapan tu memang ada. Ya? Meraih takwa. Nasihat ke saya ke tu? Ya Allah. Macam tu je gayanya. Lepas tadi dah dia datang ke dekat, memang aku nak khabar ke dia. Orang mana? Orang mana? Oh, tengok orang Kuantan. Walau suara tak ada, menasihat kita tu. Buatlah bersungguh-sungguh kalau ibadah tu, masya-Allah. Oh, bersungguh-sungguh ya. Al-ijtihad, ya. Al-ijtihad. Oh, patutlah, masya-Allah. Saya minta izin. Oh, dah ada nota di sini, dia kata masya-Allah qaulul arifin anhu, perjawapan yang diberikan tadi bersungguh-sungguh tadi, dia kata idza tahura al-qalbu raqqa wa idza raqqa raq wa idza raqa dhaq wa idza dhaqa faq wa idza faqa ishtaq wa idza ishtaq ijtahad wa idza ijtahada habbat alaihi nasaimul jannah fayafrahu bi apa bi ta'ah, masya-Allah ya, tak berapa jelas ta dia tu. Fayafrahu bi ta'ah man dhaqa araf wa man arafa ightaraf wa man ightarafa nala syaraf. Patutlah ya Allah dengan siap syair menasihat saya tu tuan. Inilah sahabat dunia akhirat, insya-Allah. Baik, dah dapat jawapan takwa, tetapi kat situ kita kena bagi makna sebenar. Sebab kadang-kadang orang terlepas faham, sebab tu kita kena tengok secara semantik. Maknanya kita tengok betul-betul apa makna perkataan takwa tu kita nak terjemahkan. Kita dah tahu takwa. Objektif Ramadan adalah takwa, tapi apa yang kita nak bagi supaya kita faham takwa tu? Ya. Macam mana? Rasa takut kepada Allah. Okey. Macam mana? Masya Allah. Menjadi Muslim dan Muslimah sejati. Itu macam tajuk ceramah tahun depan, gaya-gayanya, masya Allah. Kita dah dapat takwa. Objektif Ramadan adalah untuk takwa, tapi kita kena bagi makna yang betul supaya kita nampak itulah objektif. Sebab tujuan objektif adalah untuk mencapai goal. Ya? Beribadat. Okey, sekarang word baru, tingkatkan. Sahabat saya lepas kita bergambar tadi diam dah, masya-Allah. Ya Allah. Oh gitu, masya-Allah. Macam dia banyak sangat dah menjawab tadi gaya-gaya, masya-Allah. Maksudnya takwa tu maksudnya melaksanakan peraturan yang telah dilaksanakan. Okey. Oh, ni yang tadi macam tak puas hati dia orang tadi kan. Kan, nampak kan? Oh, yang dia kata ni apa dia? Menelaah. Okey, baik, semua yang dikatakan. Baik, takwa, apa yang kita boleh bagi makna pada dia? Menjaga maksiat, patuh, yang disuruh, meninggalkan larangan, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni mesti syurga ni. Jawapan ni memang ahli syurga ni, memang syurga tu jawapan dia, masya-Allah. Baik, semua yang saya kasih sekalian, ya, bila kita sebut objektif Ramadan adalah untuk takwa, maksudnya adalah melaksanakan perbuatan takwa. Okey. Betul semua yang saya ni nak orang kata refine saja jawapan tuan-tuan. Dia mesti, sebab Allah gunakan dalam Al-Quran ayat 183 surah Baqarah, la'allakum tattaqun adalah verb. Verb adalah fi'il. Fi'il adalah perbuatan. Dengannya kamu melaksanakan perbuatan takwa. Bukan dengannya kamu menjadi orang bertakwa. Nampak? Dia berbeza. Sebab orang bertakwa itu identity.
Identiti berbeza sebab dia akan jadi matlamat. Tetapi Allah tak nak cerita takwa itu bukan matlamat. Takwa adalah another proses untuk capai matlamat. Jadi sebab tu bila sebut takwa, dia bukan maknanya orang bertakwa, tetapi ialah perbuatan bertakwa. Dan perbuatan itu adalah perbuatan mesti ada lahir, ada batin. Dan yang disebut tadi, imtithalul awamir wajtinabun. Semua betul. Cuma saya nak susun dalam bentuk susunan supaya masya-Allah itulah dia objektif. So objektif umum Ramadan adalah untuk kita melaksanakan perbuatan takwa zahiran wa batinan. Zahir adalah sekarang kita tak makan, kita duduk dalam majlis ilmu, apa lagi? Kita solat, kita tarawih. Itu adalah perbuatan-perbuatan takwa. Jadi Ramadan untuk melahirkan perbuatan-perbuatan. Dia bukan untuk melahir matlamat. Oh, saya jadi orang bertakwa. Tak. Allah kata tattaqun, perbuatan-perbuatan takwa. Baik, semua yang dikasih sekalian, kita cepatkan saja. Itu adalah merupakan objektif umum. Boleh tak kita dapat objektif khusus? Sampai 45 ya. Baik, semua yang dikasih sekalian, saya terus bagi jawapan tadi yang saya ulang balik. Saya mengeluarkan balik jawapan yang telah diberi, sekarang saya bagi tahu. Apakah objektif khusus kita Ramadan? Tolong tadi yang tadi. Oh, tengok tekanan kan, tekanan sebab semua orang berharap pada dia, ya Allah, ya Allah. Terasa tension, oh, masya-Allah, benda ni, benda ni. Kesihatan tu benda. Penyucian jiwa. Jadi objektif Ramadan adalah untuk menyucikan jiwa. Sebab bila berlaku penyucian jiwa, barulah seorang itu akan melaksanakan takwa. Bila dia melaksanakan perbuatan takwa, barulah dia akan mencapai matlamat keredaan Allah. Dan Allah akan bebaskan dia daripada neraka. So Ramadan ini objektif dia, maknanya objektif dia adalah untuk cucikan jiwa. Barulah nanti datang soalan, cuci dengan apa? Kan, so dia undur balik ke belakang, ya. Sebab itulah kita start perbincangan dengan begin with the end in mind. Kita mula dari ujung, kemudian kita undur-undur, kita dapat dah keseluruhan falsafah Ramadan, insya-Allah. Saya kalau orang lain tak puas hati, tak apa. Tapi kalau yang baca doa tak puas hati, saya mula risau, masya-Allah. Ya? Macam mana Ustaz? Okey ke tak, maksudnya okey ke tak setakat yang kita bincang ni? Alhamdulillah. Maknanya okey. Saya ingatkan bercanggah dengan mana-mana tadi kan. Baik. Sebab tu penting sangat Ramadan ni, tujuan dia sampai dah berapa ni, kita tanya kita, aku ni adakah berlaku penyucian jiwa padaku, penyucian hati padaku, penyucian diri ni berlaku atau tidak? Sebab penyucian inilah yang menjadikan tuan-tuan semua yang dikasihkan, kalau dulu kita pemarah, datang Ramadan, sepatutnya kita dah mula berubah. Kalaupun tak boleh jadi hilang, bukan perengus, tetapi dah mesti ada kesan, menunjukkan bahawa dah capai objektif. Kalau kita pendendam, ya, orang buat salah dengan kita ingat sampai bila-bila, tetapi bila masuk Ramadan dengan proses yang ada proses. Bagaimana berlaku tadi nanti kita akan pergi, tapi kita pegang waktu saja. Kalau 10.45 by hook atau by crook, ya, sebab saya difahamkan di sini Tuan Merusi majlis kata kami di sini memang jenis orang yang memang kalau hari Jumaat para lelakinya memang merebut unta-unta. Maknanya masya-Allah, kalau masjid negeri itu, kalau nak tahu, kalau pertama sekali di saf pertama, memang orang wisma persekutuan lah, masya-Allah, ya. Sebab itulah kena berhenti tu awal Ustaz, dia kata kan. Sebab kalau banyak sangat sembang kan, tiba-tiba dapat pahala lembu, tak berapa cukup sangat dah, ya. Dan perempuan pun masya-Allah, ni lah waktu dia orang nak bermerajalela di shopping komplek, masya-Allah. Baik, semua yang dikasih sekalian, sebab itulah kalau kita bincang tentang objektif penyucian jiwa ni tuan-tuan,
dia mempunyai falsafah yang sangat mendalam, dan disitulah sebenarnya bagaimana kita bergerak di bulan Ramadan ni selari dengan objektif pencucian jiwa. Dia bergerak selari dengan objektif pencucian jiwa. Baik, semua yang dikasihi sekalian, saya macam nak berbincang panjang, tetapi tak apalah. Saya rasa saya yakin kalaupun tak dalam bilik ini, sebenarnya falsafah Ramadan ini adalah satu benda yang enak ataupun indah untuk kita perkatakan, bagaimana dia punya susunan yang Allah atur kepada kita untuk benar-benar berlaku dia punya proses yang madrasah Ramadan tu memang berlaku kat kita. Ya, sebab kalau kita masuk dalam kelas Ramadan pun, tetapi kita jenis orang yang katalah masuk kelas, kita tidur dalam kelas. Ya, hujung tahun tiba-tiba orang lain dapat dah dapat result. Kita punya result mungkin tak cemerlang. Kenapa? Sebab kita. Begitulah juga kita dalam madrasah Ramadan ni, apabila kita tak melalui semua proses-proses tersebut dan kita tidak memahami semua proses-proses tersebut, maka susah bagi kita untuk mendapat objektif dan matlamatnya, ya. Dan sebab itu semua yang dikasihan, insya-Allah kalaupun kita tak habis perbincangan kali ini, saya yakin insya-Allah mana-mana madrasah lain, tuan-tuan duduklah untuk perdalamkan lagi insya-Allah, kerana complete set tersebut. Nanti kalau tak ada pun saya bagilah kot dia punya paper dia tu, untuk paling tidak kita dapat review, oh macam ni dia punya flow dia, macam ni proses dia, oh ini penekanan dia. Dan bila kita nampak semua benda tersebut, insya-Allah kita akan lebih nampak, oh inilah bezanya ibadah dan berbanding orang yang hanya melalui sebagai tradisi. Baik, semua yang dikasihi sekalian, saya kira saya dah bersama dengan tuan-tuan dalam tempoh yang ialah panjang jugalah kalau untuk perbicaraan ilmu, kan. Dia tak boleh compare dengan sembang-sembang. Kalau sembang-sembang 3-4 jam tak terasa, kan. Tapi kalau ilmu ni 15 minit dah, ya Allah, rasa kejung rasa, kan, macam namanya ya Allah, bila nak habis ni, dia macam gitu. Tetapi kalau sembang sedar-sedarlah habis dah kita, ya. Jumpa lepas isyak sedar-sedarlah, sahur dah rupanya kita ni. Sembang macam cerita, ya Allah, cerita di sekolah menengah, sekolah rendah semua, ya. Baik, semua yang saya muliakan di hadapan saya berada di penghujung perbincangan kita. Dan saya doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, jadikanlah majlis ini sebuah majlis yang bermanfaat, ya Allah. Saya cuba menjadikan majlis ini modnya adalah sebuah perbincangan santai dalam bentuk rasa kekeluargaan. Itu saya punya, bulan puasa, tuan-tuan tahulah, kan. Duduk lurus je, kan, masya-Allah. Tu yang susah. Pun begitu pun bukannya boleh menolong juga kadang-kadang tu, kan. Hak hanyut-hanyut juga. Taknya dapat juga menolong kadang-kadang tu, kan. Habis gaya lah kadang-kadang tu, kan. Tapi kali ni tim kita ni alhamdulillah, ya, mantap, ya. Kita ada online ke? Saya juga meraihkan yang online. Terima kasih, tahniah kerana bersama dengan kita semua, ya. Saya doakan, ya Allah, pertama sekali tim kita Allah kuatkan ukhuwah Islamiah. Biarlah kita ni sesama kita dengan sebab penyucian jiwa tu, maka lahirlah kita mudah je nak memaafkan orang kalau dia bersalah sebelum dia minta maaf, dan kita dengan rasa ringan hati memohon maaf bila kita bersalah. Kerana barulah akan lahir ukhuwah. Kita sesama kita melihat dengan penuh kasih sayang, bukan dengan penuh kepentingan. Inilah yang kita bina, kita harapkan, ya. Dan ya Allah, rezekikanlah kami, ya Allah, taufik untuk melakukan banyak ibadah-ibadah di bulan Ramadan yang khusus, ya Allah. Murahkan hati kami untuk berinfak dan bersedekah, ya Allah. Dan yang kami nak, kami jadi orang yang sentiasa bila keluar daripada Ramadan, kami tidak berkira untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami bukan orang yang berkira-kira tentang apa yang kami nak sumbangkan untuk organisasi kami dan tanggungjawab kami, wahai Allah. Ya Allah, apa kira tolonglah, apabila majlis ini ada pahala buat kami, dan pahala tersebut dianugerahkan kepada kami, jadikanlah dia hadiah, ya Allah, buat ibu kami, wahai Allah. Jadikanlah dia buat hadiah buat ayah kami, wahai Allah. Jadikanlah setiap amal kami di bulan Ramadan, ya Allah, apabila ada pahala, jadikanlah dia adalah hadiah buat ibu kami. Sebab kami tak pernah mampu membalas jasanya, ya Allah. Kami tidak pernah mampu membalas jasa menumpang di dalam rahimnya, ya Allah. Kami tidak pernah akan mampu membalas jasa setiap kali dia sakit ketika kami berada dalam rahimnya, ya Allah. Apatah lagi, ya Allah, kami tidak pernah mengukur sebanyak mana titis darah merah pekat yang lahir saat kami lahir, dan sakitnya dia melahirkan kami, wahai Allah.
kami tak mampu membalasnya, maka ya Allah jadikanlah pahala kami yang kami lakukan di bulan Ramadan adalah ganjaran buatnya, wahai Allah. Kami tak pernah bilang ya Allah peluh ayah kami pohon, kami pinta ditunaikan, walau susah, walau dia menangis seorang diri untuk menunaikan, walau payah, tapi dia tetap tunaikan. Kami tak tahu itu, wahai Allah, maka jadikanlah ya Allah pahala kami ini ya Allah sebagai hadiah buat mereka, wahai Allah. Ya Allah, terimalah amal kami ya Allah pada malam-malam bulan Ramadan. Bebaskan kami daripada neraka Jahannam ya Allah. Jadikanlah setiap yang berada dalam majlis ini dan yang menyaksikan majlis ini dalam online, kami telah bebas daripada neraka Jahannam dan nama kami telah ada dalam daftar ahli syurga bersama orang-orang yang kami sayang ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan doa saya tadi, saya mengucap terima kasih pada tuan-tuan, kemaafan pada tuan-tuan. Ini betul tuan-tuan ya. Saya itulah bila jumpa orang Pahang dia jadi hamlo, dia jadi macam lebih-lebih bergurau. Orang tempat lain kita tak berani nak bergurau benda kan. Jadi kita buat ikut skema. Jadi pasti saya terlebih bergurau tadi. Boleh ke tuan-tuan maafkan saya? Masya-Allah. Boleh ke maafkan saya? Sahabat saya yang 3-4 kali dah keluar tadi. Boleh ke? Boleh ke? Saya minta maaf, boleh ke? Boleh. Alhamdulillah ya. Jadi jumpa lagi di masa akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai sudah pengisian tazkirah kita pada pagi ini. Sebelum menutup tirai, sekali lagi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia kepada Ustaz Zul Ramli bin Muhammad Razali atas kesediaan untuk bersama warga Wisma Besar Kuantan dan bersiaran secara langsung di Facebook Jabatan Penerangan Negeri Pahang bagi menjayakan episod Influencer at Japan pada hari ini. Baiklah, walaupun di mana anda berada, suka saya ingatkan kepada anda semua agar sentiasa menjaga kesihatan demi memastikan untuk hari-hari berikutnya kita mampu menjalani ibadah puasa dan juga mampu untuk berada dalam sambutan Hari Nuzul Al-Quran dan insya-Allah sabar menanti ketiban Syawal yang tidak lama lagi akan tiba. Bagi pihak Jawatankuasa Wisma Persatuan dan penerbit slot Influencer at Japan, saya memohon ribuan ampun dan maaf atas salah silap sepanjang mengendalikan program ini. Jalan selisih mencari puyuh, terima kasih and thank you. Banyak lumpur di tepi perigi panjang umur. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.